Okay guys, good morning. Good morning. Aduh, okay guys, good morning. Hari ni DK nak tukar minyak hitam PG1 DK dah 3000. Lepas tukar kita akan buat lab test lah. Macam mana result dia. So DK pakai MO2 SP41. Yang ni adalah minyak hitam yang DK pakai pergi ke JB. Pergi balik 1400 kilo. Pergi balik. Lepas tu pergi ke KB hari tu, ke Kelantan. Pergi balik dekat tu lebih lah, kat 700. So far apa yang DK dapat tahu, rasa lah minyak ni bagi DK puas hati lah. SP41 ni, MO2 brand MO2 memang bagi DK terbaik lah. DK akan letak link SP41 ni di bawah DK punya YouTube nanti. Hampa tengok kat bawah description DK akan letak dia punya info. Okay, so SP41 MO2 untuk PG1 10 W40 memang bagi DK memang puas hati, sebabnya sampai sekarang dah dekat 3000. Penukaran gear masih lagi cantik, engine masih lagi sunyi. Tapi sebab kita nak buat testing, kita nak tengok dah 3000 apa cerita dia, nanti DK share. Okay, jom kita tukar minyak hitam ni dulu. Sekarang ni pen dah ada, pen dah sediakan dah. Kita nak buka dia punya ni. DK bawa tu yang selalu DK bawa lah dalam box DK. So ni dia toolbox DK. Saiz 12 untuk buka tukar minyak hitam. Okay, jom. Aduh. Lemak. Okay. Senang je tukar PG1 minyak hitam tau. Minyak dia cantik gini. Minyak cantik gini. YT. Nanti kita akan cek sama ada minyak ni ada susut ke tak susut. Tengok sama ada dia susut ke ataupun dia maintain. Dan tengok colouring dia pun masih cun lagi. Masih cun-cun lagi. Okay, kita bagi settle tukar minyak dulu lah. Okay, sekarang ni bos nak ukur kita punya minyak. Bos buat apa? Nanti buat tumpah nanti kena marah pula. Tempat tempat ni elok, cantik. Okay, so sepatutnya 800 ml lah. Banyak kurang banyak juga kurang. Berapa kandungan? 800 ml. Susut dekat 200. Banyak. Mungkin hari tu dia engine baru lagi. Mungkin lah. Untuk kali kedua. Jadi kita pakai, kita pulih full total lah daripada sini ke JB balik. Kan? Nasib baik tak kering. Kalau kering macam mana? Jam engine apa lagi? Modify lah. Buka blok besar lah. Kita tanya dah, buka blok besar dah. 1000. Siap. Ada ni? Ada. So tunggu masa. Okay, sekarang ni kita nak isi minyak. Okay guys, kita masukkan minyak. Dulu. Yang ni dalam toolbox. Mesti kena ada. Ya. Nak buka, susah ke? Ketat ke ni? Okay. Okay. Kalau ikut spek dia 800 ml lah. So kita akan tuang 800 ml. Okay.
$1,000. Yang ni SP41 ni ada juga untuk 1,200, yang untuk RS ada juga. So siapa yang pengguna RS, yang ni memang recommended lah, sebab bos testing untuk RS lah. Memang puas hati lah. Owner RS semua. Apa tengok lah dalam TikTok ada. Daripada iklan ada banyak. Apa boleh beli kat sana, apa boleh beli kat Shopee, apa nak beli kat DK pun boleh. Tak ada masalah. Okay. DK tak ada share. Tapi apa boleh beli kat DK. Sedap aku nak pergi nampak ni. Macam ni. Kau nampak? Tangan kiri lah. Tak apa sesuai. Ya. Okay, tengok minyak dah. Tuang lebih sikit lah. Dah pakai minyak. Tuang pergi habis lah. Tak pergi slip pula kelas kan. 800 ml. Sikit lagi, 100 lagi. Okey. 800 ml. Kita ukur nanti tengok macam mana. Okey. Sekarang ni, Ricky akan ambil yang ni untuk bagi kat bos. Kita test tengok viscosity dia macam mana. Right. Okey guys, inilah dia mesin yang kita akan gunakan untuk test viscosity minyak yang kita dah pakai, sama ada dia meet requirement ataupun dah out of requirement. So basically kita akan check ni untuk dapatkan indeks dia lah. Untuk dapat indeks dia, untuk akan dapatkan balik sama ada dia masih lagi dalam 40 ataupun dia dah jatuh ke 30. Kalau minyak yang tak berapa elok, dia akan jatuh ke jadi 20. So kita kena take note yang ni lah. Bila jadi 20, dia akan jadi cayak sangat kan. So bila cayak sangat, gear wear and tear dekat dekat dia punya clutch plate, gear apa semua tu, dia akan jadi tinggi lah. So lama kelamaan bila tak jaga, bila kita buat tak tahu kat dia, lama kelamaan dia akan jahanam. Dia akan lompat gear lah, apa semualah. So ikutkan spek 40. Kalau ikutkan spek dalam user manual pun 40. So dia pakai yang ni 40. So dia punya minimum dia 12.5 dengan maksimum dia 16.3. So yang ni dia punya index range lah dalam viscosity 100%. Mesin tu yang akan check. Okay. So bila index dia akan bila check, dia ambil 3 lah, 3 bacaan, kita puratakan. Kita dapat dia punya purata dia, sama ada dia jatuh di sini ataupun di sini. Tapi selalunya dia akan jatuh lah. Dia akan jatuh. Sebab dia dah 3,000 kan. So dia akan jatuh. Jatuh mana kita tak tahu. So benda ni ada orang share. Dalam YouTube pun ada orang putih. Dia akan beritahu index viscosity punya chart. Cuma kita kena rajin tengoklah, bacalah. Tengok dalam YouTube lah. Tapi dekat Malaysia ni, yang DK Kenai, dia ni yang ada. Yang mana dia? Ni MO2. Ni Mr. Ong. Dia yang ada mesin ni, yang dia yang check, yang DK Kenai. Yang lain DK tak kenai, tak tahu. Ini DK Kenai. Ini minyak MO2. Ini dia punya showroom dia. Ini yang pingat-pingat yang telah dia menang. Dia punya MO2 yang masuk kat prik apa semua. Kat prik lah, apa prik lah, DK tak tahulah. Ni nampak. Okay, ni minyak dia dah buat live hantar baju MO2 kuat. Hampa beli ni satu, dapat ni satu free. Dia nak promote dia punya brand kan, dia kena ada baju lah. Okay, so ni dah siap tukar. Sekarang ni kita tunggu result macam mana. Okay, result dah keluar dah daripada lab test tadi. Memang seperti yang dijangkakan lah. Okay, dia punya bacaan dia di bawah sini lah, 30, 11 something lah. So memang yang dijangkakan memang macam tu lah sepatutnya. So kita akan test lagi, kita akan monitor lagi, dan PG1 akan jalan jauh lagi, akan jalan lagi ke rata-rata tempat. Kalau nampak PG1 DK ni yang special sikit, ada bakul kat sini, hampa pin lah, say hi-hi ke, bye-bye ke. Okay,
Seperti biasa, continue support DK, continue untuk log in video-video DK, dan DK akan buat lagi video-video yang khas untuk hampa PG1 terbaik. Ya.